Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din, wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin khatamul anbiya wa imamil mursalin wa ala ali baitihi tayyibin at-tahirin. Wa radiyallahu ta'ala an ashabihi wa man ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlana. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamin bil khair, amma ba'd. Alhamdulillah, sama kita merafak mesti kesyukuran kepada Allah Ta'ala yang dengan limpah kurnia dan inayahnya dapat sama kita berhimpun bagi menyambung pengajian kita insya-Allah. Surat 83. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain, amin. Kemuliaan nasab dan tanah airnya, kemuliaan nasab dan tanah airnya, ataupun secara asalnya syarafu nasabihi wa karami baladihi. Kemuliaan nasab, balad ni dia kebiasaannya merujuk kepada negeri. Tanah air ni dia lagi besar. Negeri kalau kefahaman kita dia kecil sikit daripada apa? Negara. Tapi kalau bahasa orang dulu-dulu, tuan-tuan dan puan-puan, negeri pun boleh merujuk kepada negara. Tapi kita nak, tapi kalau ikut wakil sebenar, balad ni dia sama ada merujuk kepada negeri ataupun bandar. Kata Tuan Pengarang, kemuliaan nasab dan tanah air baginda sallallahu alaihi wasallam dibesarkan, tidak memerlukan sebarang bukti maupun keterangan. Ia juga bukan sesuatu yang asing dari pengetahuan orang ramai. Maknanya benda ini merupakan satu benda yang daruri, maknanya wajib diketahui dan semua orang tahulah kemuliaan nasab Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Paling tidak nasabnya bersambung kepada Nabi Allah Ismail dan Nabi Allah Ibrahim alaihi wassalatu wassalam, dan juga kemegahan tanah airnya iaitu negeri Makkahul Mukarramah. Seumpama yang Allah Taala firman dalam Al-Quran, inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzina bi Makkah mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah Allah pertama yang dibina di atas muka bumi itu terletak di lembah Bakkah. Tak disebut Makkah, ada disebut Bakkah dahulunya. Yang diberkati dan juga menjadi petunjuk bagi manusia sejagat. Itu contoh. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang terbaik dari kalangan Bani Hashim dan keturunan Quraisy sekaliannya, dari kaum yang paling mulia dan terhormat di sisi bangsa Arab. Beliau juga berasal dari Makkah, tanah yang paling mulia di sisi Allah dan hamba-Nya. Diriwayatkan oleh Bukhari dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diutus pada generasi terbaik anak Adam, dari generasi ke generasi hingga aku berada pada generasi yang aku hidup. Maknanya nenek moyang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah individu ataupun insan yang terbaik pada zaman mereka, sehinggalah zahirnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada insan yang terbaik dalam satu zaman melainkan dia adalah daripada anak keturunan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Daripada Al-Abbas radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah menciptakan makhluknya dan menjadikan aku yang terbaik di antara mereka dan di zaman yang terbaik. Lalu dia memilih dari pelbagai kabilah tersebut dan menjadikan aku yang terbaik dari kabilah itu. Kemudian dia memilih rumah-rumah dan menjadikan aku dari sebaik-baik rumah mereka. Maka akulah sebaik-baik orang di antara mereka dan sebaik-baik rumah di antara mereka. Maknanya secara individu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah individu yang terbaik, dan juga keluarga, kabilah dan juga margo. Margo ni nama margo. Margo. Tinggal lagi kita orang Melayu tak begitu prihatin mana dalam bab nasab ni. Orang Arab dia jago nasab.
Sebab tu tak jarang pernah nak dengar orang Arab ni kalau time raya kawan nak siapa. Kita orang Melayu jumpa saudara sanak saudara 2 tahun sekali. Ataupun beberapa kali boleh kira dengan jari. Masa orang kahwin, masa orang meninggal, ataupun masa hari raya. Atau kabir-kabir hidup tu tengok kawan nak siapa tu. Tapi kalau orang Arab biasa dia tahu, kau fulan anak si fulan, abah si fulan, atuk si fulan, dia boleh baca. Umpama contoh Said di Malaysia. Dia ada rekod. Kawan nak siapa, abah kau siapa, atuk kau siapa, sampailah pada Nabi SAW. Marga kau siapa, contoh kalau Said di Malaysia kebanyakannya daripada kabilah Bang Alawi, nisbah kepada Muhammad bin Alwi ataupun Muhammad bin Alawi, ataupun Muhammad bin Ali. Yang mana bawah Muhammad bin Ali bin Alawi inilah muncul pelbagai puluhan, paling tidak kalau tak cocah ratusan pun paling tidak puluhan marga. So kita dengar ada marga Jamalul Lil, ada marga As-Sagaf, ada marga Al-Jufri, ada marga Al-Qadri, ada marga Maulad Dawilah, ada marga macam-macam dah, Al-Habsyi bin Syekh Abu Bakar dan sebagainya. Itu contoh marga. Bidondo, tiga nenek ko, payu kumbuh ko, batu hampa ko, tu kan marga tu suku. Mana beza ambil. Kena buat kajian nak. Sistem perut dalam adat kita ni sama tak kalau kita istilahkan marga gitu. Perut si fulan. Tapi itulah beza kita orang Melayu dengan orang Arab. Dalam setengah hadis Nabi SAW sebut Allah Ta'ala memilih daripada anak Nabi Ibrahim itu Nabi Ismail. Daripada anak keturunan Nabi Ismail tu bangsa Jurhum. Daripada Jurhum adanya bangsa kaum Quraisy. Daripada Quraisy terbitnya Bani Hashim. Daripada Bani Hashim terbitnya lah Abdul Muttalib, Abdullah, hingga terbitnya Nabi kita SAW. Itu kemuliaan orang Quraisy, disebabkan mereka ini keturunan Nabi Ismail dan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam secara am, dan secara khususnya keturunan Nabi SAW daripada Bani Hashim. Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib. Kemudian daripada Wasilah bin Asqa radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah memilih Ismail. Ini hadis. Sesungguhnya Allah telah memilih Ismail dari anak keturunan Ibrahim. Nabi Ibrahim cuma ada 2 orang anak seperti mana yang disebut dalam wahyu. Dan cuma ada 2 orang pasangan. Ada orang tak empuk ngabarkan Nabi Ibrahim ada bini nama dia Keturah kata. Tak ada baru dalam wahyu, memang kadang-kadang kan. Pegang seperti mana yang disebut dalam wahyu, Nabi Allah Ibrahim cuma ada Sayyidatina Sarah yang menerbitkan Nabi Allah Ishaq, dan daripada Nabi Ishaq terbitnya Nabi Allah Yaqub, dan daripada Nabi Allah Yaqub terbitnya 12 orang puteranya yang lain, antaranya Nabi Allah Yusuf, dan juga setengah qaul menyatakan Nabi Allah Bunyamin. Tapi orang Combong ni pelik nak sebutnya, dia sebut Benjamin contoh. Panggil apa? Benji contoh kan. Nama apa? Bunyamin. Kat kampung nama Bunyamin, kat KL panggil Benjamin. Kau duduk kat bangsa panggil Benji je macam. Kemudian apa dia? Yang kedua, Sayyidatina Sarah, Sayyidina Hajar yang menerbitkan Nabi Allah Ismail. Daripada Ismail ni lah terbitnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan memilih Kinanah daripada keturunan Ismail. Kinanah ni salah seorang moyang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Kinanah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Sampai itu puncak keturunan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Adapun Adnan sampai atas tidak ada kesepakatan daripada
Adapun yang Adnan sampai atas tak ada kesepakatan di kalangan ahli nasab dan ahli sejarah akan nasab Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Adapun Nabi sampai Adnan itu sepakat ulama nasab dan juga ulama sejarah akan apa nenek moyang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tersebut. Dan memilih Quraisy dari Bani Kinanah dan memilih Bani Hashim dari suku Quraisy serta memilihku dari Bani Hashim. Cabang daripada Bani Hashim ni lah Bani Abdul Muttalib. Bani Hashim ni tak silap ada beberapa orang anak. At-Tirmizi berkata hadis ini sahih. Itu sebahagian daripada kemuliaan nasab dan tanah air Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga seumpama baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda apa dia? Aku dilahirkan dari nikah, tak ada daripada keturunanku yang terbit daripada perbuatan jahiliah. Seumpama yang disebutkan sebagai ashabus sunan. Maknanya apa? Keturunan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam daripada bola homak dia ko, bola habah dia ko, sampai Nabi Adam semuanya lahir atas jalan nikah. Maknanya tidak tercecap dengan perbuatan jahiliah, maknanya zina. Tak ada keturunan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam nenek moyang dia yang terlibat dengan zina. Sebab apa? Tu atas lisan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Berbeza pula dengan keturunan kita. Mungkin keturunan kita semua nikah laku, dan mungkin pula ada seorang dua yang tak bernikah tuan, naudzubillah. Allah Taala pun sebab tu kita ni tuan-tuan dan puan-puan jangan kita menyamakan diri kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Silap-silap baru satu aspek dia dah kena dah. Bab nasab Nabi semua nikah. Nasab kita boleh jazam, boleh jamin semua nenek moyang kita nikah berlaku. Boleh cerita lagi, boleh jamin, boleh jazam semua beriman berlaku. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam keturunan dia semua orang bertauhid. Sebab tu Allah Taala sebut dalam Al-Quran wa taqallubaka fis sajidin, dan kami membolak-balikkan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kalangan sulbi-sulbi orang yang bersujud. Kata selesai Ibnu Abbas menyatakan bahawasanya nenek moyang Nabi sallallahu alaihi wasallam kesemuanya adalah ahli tauhid. Sebab tu kita tidak berpegang dengan dakwaan ataupun pendapat yang menyatakan ada sebahagian daripada keturunan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang menyembah berhala. Hasya wa kalla. Termasuklah pendapat yang menyatakan Nabi Allah Ibrahim, sebab Nabi Allah Ibrahim kan daripada keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam moyangnya. Apa yang biasa kita dengar mengenai Nabi Ibrahim? Abah orang kufur. Abah buat berhala. Walhal benda tu tidak sepakat. Biasa tak kita dengar Nabi Ibrahim abah buat berhala kata kufur. Walhal kalau mengikut pendapat sejarawan yang lain, abah Nabi Allah Ibrahim bukan Azar yang buat berhala tu. Azar yang buat berhala tu yang kita biasa dengar dekat dalam pengajian sirah ke bondo itu pak saudara yang setengah tahun. Cuba refresh balik perbahasan kita mengenai perkataan abun dan walid. Abun ni boleh merujuk kepada bapa kandung, boleh merujuk kepada pak saudara, boleh merujuk kepada datuk dan ke atas. Sebab setengah kebanyakan riwayat setakat pembacaan saya menyatakan bahawasanya Azar adalah bapa saudara. Dan Nabi Ibrahim dia sampai dengan bapa kandungnya beberapa tahun je, mengikut setengah riwayat. Kalau kita berpegang keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam kesemua tak ada terkecuali seorang pun, kesemuanya orang bertauhid, kesemuanya atas jalan nikah, maka kita mesti menolak pendapat yang menyatakan Azar ini adalah bapa kandung Nabi Allah Ibrahim. Faham tuan? Kalau tak dia kontra. Kalau kita mabarkan Nabi dia kata keturunan dia semua bertauhid, contoh ikut pendapat yang masyhur. Tiba-tiba ada seorang nak sangkut Azar yang dikatakan bapa kandung Nabi Ibrahim yang buat berhala tu, tak valid. Dia akan bercanggah. Faham tak tuan? Kalau saya personal, saya pegang pada pendapat Azar itu adalah bapa saudara Nabi Allah Ibrahim,
bukan bapa kandung kan. Bapa kandungnya ada nama kan. Saya tak ingat nama tu. Dalam bahasa Babylon ke apa, nama ayah Nabi Allah Ibrahim. Kemudian pembahagian akhlak dan jenis-jenisnya. Kami telah memperincikan 3 jenis akhlak yang merupakan perkara tabi'i dalam kehidupan, iaitu apa yang terpuji jika dipraktikkan dalam kuantiti yang sedikit, terpuji jika banyak dilakukan, dan hal yang bergantung kepada situasi tertentu. Maknanya kita ni, manusia ni ada 3 jenis adab ataupun 3 jenis akhlak. Yang mana jikalau kita mengamalkan dalam bilangan yang sedikit, maka kita dihitung sebagai orang yang dipuji ataupun paling tidak dipandang baik. Kemudian yang kedua, jikalau banyak, maknanya kita istiqamah, maka kita akan dipandang tinggi. Tapi kalau mengikut situasi, kita akan digelar orang yang cerdik. Maknanya Allah Ta'ala letak fitrah kita ni berdasarkan situasi-situasi tertentu. Bila masa kita nak zahirkan banyak, bila masa kita nak zahirkan sedikit, dan bila masa kita nak zahirkan pada waktu-waktu yang tertentu. Dan yang pertama, perkara baik yang terpuji jika dilakukan dalam kuantiti yang sedikit dalam pelbagai situasi menurut adat dan syariat adalah seperti makan dan minum. Kedua perbuatan ini masih dipandang bangsa Arab sebagai perkara yang terpuji jika diambil dalam kuantiti yang sedikit, dan dicela jika diambil dalam kuantiti yang banyak. Dan saya rasa ini sepakat semua bangsa mengabarkan macam ni. Kurang makan maknanya orang ni adalah orang yang terpuji, orang yang baik. Sebab dia tidak mengikut syahwat, tidak mengikut nafsu. Dan orang yang banyak makan adalah orang yang bongap. Orang yang lebih fikirkan tompolok, orang yang mengikut hawa nafsu. Sebab tu ahli sufi mengabarkan siapa yang hidupnya hanya berkiblatkan apa yang masuk dalam perut dia, nilai dia sama dengan apa yang keluar. Mana ibarat? Faham mana ibarat? Dan siapa yang hidup dia berkiblatkan apa yang masuk dalam perut dia, maka nilai dia sama dengan apa yang keluar daripadanya. Sendiri mau ingatlah. Tak percaya kan makan. Kau tak masuk bilik air, tunggulah pagi esok. Tu kata perbidalan orang-orang sufi. Kalau kita banyak makan, orang akan pandang kita ni orang yang tak cerdik. Orang yang paling tidak orang akan pandang kita pun tidak menjaga kesihatan. Cuba banding, bukan nak menghina ya. Ini kita cerita atas jalan adat je lah kata. Orang lebih puji orang yang fit ke orang yang tidak menjaga badan lah, tak jaga kesihatan? Orang yang fit lah. Bila nak makan, bila perlu. Tu Rasulullah kabarkan hadis riwayat Tirmizi daripada riwayat Al-Miqdam bin Ma'di Karib radhiyallahu taala an. Hendaklah bagi anak Adam itu makan sekadar menegakkan tulang belakang dia. Kalau tak cukup, maka hendaklah sepertiga perutnya untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk dia bernafas. Tapi kita ni tak sedar diri, 3/3 kita balun dia makan je. Lepas tu baru minum. Bernafas tak ada, mencungap kita. Sebab tu semayang, rukuk, sujud kita bergalau. Tak bernafas kita. Sebab apa? Kita penuhkan perut kita dengan makanan. Kita makan lebih daripada keperluan. Kita makan mengikut kemahuan, bukan mengikut keperluan. Tak salah nak makan, ada makan. Kulu washrabu min rizqillah wala ta'sau fil ardi mufsidin. Makan dan minumlah dengan rezeki yang Allah Ta'ala bagi kepada kamu, dan janganlah jalan di atas muka bumi dengan melakukan kerosakan. Makan minum tapi berpadu-padu. Waktu kita tengok orang-orang sufi, dia jaga makan. Sufi marin lah, sufi sekarang tak ada kan. Sufi sekarang dia helah pula, kita ikut tarik syukur betul. Apa yang dihidang itu rezeki daripada Allah Ta'ala. Jangan kufur nikmat. Bodal lah kata. Dapat kambing golek, bodal. Tak tahu dia pandang ulam sayur tu kan. Ada kambing golek, ada mashed potato, bodal kata. Tak ada nampak lauk air tu. Makan je lah, tapi berpadu-padu.
Ini kerana banyak makan dan minum menunjukkan sikap tamak, melampaui batas dan pelahap yang memudaratkan di dunia dan di akhirat. Ia mendatangkan penyakit pada tubuh, sikap malas dan otak yang tumpul. Orang cerodik kalau kita tengok tuan, kan, dia beza orang cerodik dengan orang licik. Orang cerodik biasa jaga makan. Contoh hamba Allah yang sangat kita terkenal contoh Tun Dr. Mahathir tu kan. Tengok umur sekarang apa? 101. Kok Tun Dr. Mahathir tu jadi musnid kan? Orang kumpul sanad. Sanad dia paling tinggi sekali dunia tu. Jaga makan, dia berhenti sebelum konyang. Kita sekali tak bontui masuk je. Kan. Selagi tak hongap masuk je. Tu beza orang cerodik makan dengan orang ikut hawa nafsu makan. Dan benda ni maklum, betul tak? Kita banyak makan makna banyak datangkan mudarat. Paling tidak kita rasa losu, kita rasa malas bergerak, malas berfikir. Itu punca daripada banyak makan. Ataupun nak simpul mudah, banyak rasa selesa. Banyak makan, banyak minum, banyak berehat, banyak tidur, banyak itu, banyak ni, banyak mengikut syahwat, akhirnya dia jadi malas. Betul kalau tengok orang-orang dulu fit laku, hari-hari kerja kan, daripada pagi kerja sampai malam, sampai ke petang. Lepas tu makan ala kadar. Kok dia makan banyak, lepas tu dia pergi kerja tu kan. Walaupun kita nampak kuantiti mencokik tu kan, lepas dia mencokik tu dia buat kerja. Kita tak ada mencokik lepas tu tidur, buntang atau itu kan. Tu beza orang cerodik makan dengan kita ni berjaga-jagalah makan tu. Pantanglah saya sekali. Manakala mengurangkan makan menunjukkan sifat berpadu-padu. Penguasaan diri, makna kita boleh kontrol diri kita. Menunjukkan orang yang bijak, orang yang cerodik. Dia tidak tidak mengikut syahwat dia, dan memelihara diri dari pelbagai syahwat. Mengawal nafsu makan menghasilkan hidup yang sihat, pandangan yang jernih dan akal yang tajam. Begitu juga banyak tidur menunjukkan rasa lemah, lesu dan keletihan. Kesemua ini menghasilkan kebodohan, malas, ketiadaan daya upaya, menghabiskan usia pada perkara yang sia-sia, hati yang keras, lalai, gelap dan mati. Sebab tu orang bertasawuf, mula-mula dia nak suluk kepada Allah Ta'ala, kena kurang makan, kurang minum, kurang bercakap, kurang bergaul dengan pasangan, kena kurang bergaul dengan orang, macam-macam bodoh kena kurang. Sebab apa? Inilah nafsu yang terikat pada kalbi kita ni. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, zuyina lin-nasi hubbush syahawati minan nisa' wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah. Sampai habis ayat. Jadikan cantik pada pandangan manusia itu sukakan pada wanita, wanita sukakan kepada lelaki-lelaki. Begitu juga cenderung kepada perhiasan daripada emas dan perak, kudu yang cantik. Maknanya kita rasa girang, selesa. Tapi bila kita terlalu selesa, dia akan mendatangkan mudarat. Contoh sebagian tarakat, orang tarakat Naqsyabandi tu kan, kok dia masuk suluk tuan dah membuat kena pantang makan, tak boleh makan benda berdarah sepanjang tempoh suluk kan. Kok 3 hari lah, 7 lah, 10 lah, kok kena yang 20 40. Masuk suluk huruf B perutnya, keluar suluk habis kompi. Hari-hari makan nasi mau ulam mau sayur. Tu dalam tarakat Naqsyabandi. Kalau orang tarakat lain macam Ahmadiyah, Syadzili, tak ada pantang-pantang makan tu. Asalkan benda tu halal dan kita pandai jaga kuantiti makanlah. Bukti permasalahan ini sangat jelas ditelaah dan disampaikan secara mutawatir dari perkataan para pendahulu orang-orang bijak, syair-syair dan hikayat-hikayat bangsa Arab. Ia juga dijumpai dalam hadis. Dan contoh pula tuan, tradisi kita orang Melayu. Apa contoh raja yang banyak makan dan akhirnya terbit sifat-sifat mazmumah daripada dia? Raja bersium,
Hari-hari dia nak apa? Nak darah. Tak ada darah, tak tak sedap. Alih apa? Buat zalim. Bunuh orang tak berdosa. Apa sebab? Nak penuhkan tempolok Bila buat zalim, Allah Ta'ala akan balas dengan jalan yang tidak disangkut-sangkut. Bila terlalu selesa, buat zalim pada orang, bila kono hari besok Allah Ta'ala tentukan, baru kita terkemahan. Kemudian ia dijumpai dalam hadis dan tradisi para salaf yang tidak perlu dirungkai lagi. Memadailah kami ringkaskan dan menyimpulkannya sejak ia diketahui umum. Kedua sumber yang disebutkan di atas sedikit sebanyak ada pada baginda sallallahu alaihi wasallam seperti yang dilihat pada sirahnya. Baginda menggalakkan mereka untuk berpada-pada dalam hal tersebut dengan menghubungkan antara satu sama lain. Diriwayatkan oleh At-Tabrani dari Al-Miqdam bin Ma'di Karb ataupun Ma'di Karib radhiyallahu taala an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah anak Adam mengisi tempat yang lebih buruk dari perut. Maknanya seburuk-buruk tempat anak Adam sentiasa isi adalah perut. Cukuplah bagi anak Adam makan beberapa suap yang dapat menegakkan tulang punggungnya, makna tulang belakang. Jika hal itu tidak memadai, maka sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga untuk bernafas. Ini hadis yang kita sebutkan tadi. Sebab tu kalau kita baca diet orang sufi dulu, Tuan Berut gitu, saya dah banyak kali ulang kan. Ada yang makan 3 hari sekali, 4 hari sekali. Itu pun makan sikit je. Ada yang makan separuh roti dikuyak, roti bulat tu dikuyak separuh itu dia kuyak lagi. Maknanya jadi suku pagi, suku malam, lagi separuh bawa untuk esok. Kita roti gardenia baru 2 hari habis kan. Butterscotch, kono alat yang kuncing manis dia makan wholemeal tu kan. Tak boleh makan yang putih je. Sebab apa nak mengajar diri makan tu ala kadar, sekadar untuk buat amal ibadat. Jarang ambil makan daging kalau kita tengok. Dan bahkan kebanyakan orang sufi dia makan kurma ataupun makan buah ataupun makan sekadar untuk mengalas perut lah bahasa kita. Dia bukan makan untuk konyang. Kalau untuk tidur kono lah. Orang sufi tidur juga, tinggal lagi dia tidur tak sama macam kita. Kan mungkin tidur 2-3 jam je. Itu tak boleh beradang gitu. Darah tinggi naik, semua naik lebih 8 jam paling tidak. Tu ikut masing-masing lah. Sebab dulu kebanyakan ahli sufi tidur sikit sebab dia orang banyak menulis. Contoh Imam Nawawi contoh, tengok karya dia berjilid-jilid. Satu judul dia Majmu' Syarah Muhazzab dalam Fiqh Syafi'i nya. Yang tak habis sebab dia meninggal umur awal 40-an dan meninggal dalam keadaan bujang sebab sibuk menulis kojoran. Kalau apa? Dia pantang sebut cerita kahwin tu galak semua kan. Ni nak khabar ada ulama tak kahwin tapi sibuk menulis. Imam Nawawi contoh Majmu' Syarah Muhazzab Tabaniyah. Belum tambah lagi Minhajul Talibin Tabaniyah, Riyadus Shalihin Tabaniyah, Al-Azkar Tabaniyah. Apa lagi? Syarah Sahih Muslim jilid Tabaniyah. Keberkatan umur? Meninggal muda 43 umur dalam pada hayat Abah Haili. Meninggal bujang dan tak sampai dia nak siapkan Majmu' Syarah Muhazzab tersebut. Kemudian datanglah ulama terkemudian tambah lagi sikit, dan kali terakhir ditulis disempurnakan oleh guru kepada sebahagian guru kami, Syekh Muhammad Najib Muti'i, meninggal pada tahun 90-an tak silap saya. Dia menyempurnakan Majmu' Syarah Muhazzab hingga jadilah tidak kurang daripada 30 jilid. Kita apa kita tulis tak? Tulis buku resepi pun hilang. Kemudian
Banyak tidur terhasil dari banyaknya makan. Bila dah makan mantul pewai. Konon nasi kandar program 2 jam tu tak. Lagi lama program lagi sur kata. Lagi jazbah, lagi fanat. Makan pula dalam bilik aircon. La haula wala quwwata illa billah. Oh, mata pun dah borol lilau dah. Lepas tu tidur. Jadi bila banyak makan, perut kita konyang, mata kita ngantuk, kita pun tidur. Banyak kerja tertangguh. Kata sebahagian salaf, janganlah kalian banyak makan, nescaya kalian akan memperbanyakkan minum. Bila banyak makan, banyak minum. Jarang nak jumpa orang yang makan tak minum. Kemudian apa dia? Nescaya kalian akan banyak minum, lalu kalian banyak tidur dan menanggung banyak kerugian. Sebab apa? Masa dah bazir. Bazir dek makan satu hal, bazir dek minum satu hal, bazir kek tidur satu hal. Jadi banyak kerja tertangguh. Diriwayatkan bahawa makanan kegemaran baginda sallallahu alaihi wasallam adalah yang mempunyai banyak tangannya atau ketika terdesak. Makna banyak tangannya apa dia? Kalau kita baca kat bawah tu diriwayatkan daripada Jabir secara marfu', sungguhnya sebaik-baik makanan yang disukai Allah adalah dimakan dengan tangan yang banyak, maknanya berkongsi. Kongsi. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, antara kunci kebahagiaan satu keluarga tu makan dalam-dalam. Ni kita mau laki kita makan sepiring-sepiring. Dia makan dalam. Nak goli apa laki bini makanlah. Kan? Lepas tu apa dia? Hadis yang kedua daripada Anas, dalam santapan pagi atau malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengumpulkan daging dan roti melainkan ketika waktu mendesak. Dalam hadis Aisyah, Nabi sallallahu apa beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam makan 2 kali sehari dan tidak kenyang pada salah satunya. Tidak kenyang pada salah satunya, maknanya makan ala kadar. Kita pun kita makan berapa kali sehari makan? Jangan saya tanya seorang-seorang, dapat jawapan salah saya ni. Ni tengok depan ni 5-6 kali tak lagi ya? 5 kali, jujur alhamdulillah. Sebab makan ubek ustaz kata. Minum pagi satu. Lepas tu pukul 10 baru breakfast. 2 jam kemudian masuk lunch. Tak payah cerita brunch lah tuan-tuan. Saya jazam tak ada yang brunch dalam surau tu. Lepas tu petang high tea. Belilah goreng pisang ko, masak kopok leko ke apa ko. Paling tidak biskut mayan mau kopi panas tu kan. Lepas tu malam cokek li. Kan kerja lagi kan mencokek li. Lepas tu kan tengah malam tengok TV tak ada benda nak buat, mencokek li. Lepas tu tidur. Non-stop cokek. Tak ada. Saya khabar cokek takkan ada, kita makan sikit itu tuan-tuan. Kita mesti makan bagi konyang punya. Kan bagilah alasan mulut gasuk. Dia tak nak makan ustaz sebenarnya. Acik dia lemah. Dia tak nak makan sebenarnya, tapi mulut gasuk nak ngunyah kata. Nak ngonyeh-ngonyeh kata. Tapi ngonyeh dia punya portion dia motor darah kata. Nabi makan 2 kali je. Nabi cuma makan 2 kali sehari. Jarang Nabi makan lebih. Dan adalah perbahasan-perbahasan dia. Dan seumpama guru kepada sebahagian guru kepada guru kami, Al-Imam Muhammad bin Siddiq radhiyallahu ta'ala an, bapa kepada Sidi Abdullah Umari pengarang tasawuf syariat. Dia makan malam tuan-tuan dan puan, lepas asar. Kita lepas asar baru nak berkebun. Kan nak main bola lah, apalah itulah inilah. Kita biasa makan malam balik time pukul 7 pukul 8. Dia lepas asar. Lepas tu tak ada makan malam lagi dah.
Itu contoh sebahagian hidup orang sufi yang mutaakhirin. Ya. Tapi tak adalah kata mabak kalau tak ikut timing makan tu bodoh selesai dah. Tapi dia tak nampak cantik lah. Tadi kita sebutkan tadi. Kalau tak ada pattern, tak ada flow, dia nampak tak cantik. Menunjukkan kita ni tidak menjaga masa. Kemudian yang kedua, kita tidak menjaga kesihatan. Sebab tu orang mabak akan seelok-elok makan ni 3-4 jam sebelum tidur. 3-4 jam sebelum tidur makanlah, kata, supaya kita tidur dalam keadaan perut kita sudah pun menghadap makanan kita tadi. Ini dah pokoknya nasi ganda setengah jam lepas tu pewai dalam, kata. Betul komplain borek tak turun-turun. Macam mana kan? Macam mana? Ngerti. Masalah itu. Kemudian daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, katanya baginda sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengisi perutnya hingga kekenyangan, maknanya sampai penuh. Ini tidak bertentangan dengan sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, bukankah tadi aku melihat periuk berisi daging? Kerana barangkali baginda mengetahui bahawa sedekah tersebut tidak halal baginya menurut pandangan mereka, dan beliau hendak mengajarkan sunnahnya. Melihat mereka tidak menghidangkannya dan benar sangkaan baginda, maka baginda menerangkan hukum yang tidak mereka ketahui dengan berkata, baginya adalah sedekah, namun bagi kita adalah hadiah. Hadis yang dimaksudkan di sini adalah hadis satu, kalau kita baca kat bawah tu, poin nombor 2, hadis riwayat Bukhari dan Muslim mengenai kisah kemerdekaan Barirah, ya. Lalu Rasulullah SAW masuk ke dalam rumah dan ada satu periuk daging di atas api. Lalu baginda dihidangkan roti dan lauk. Maknanya bukan lauk yang daging lah, daging yang dalam periuk tu. Baginda bersabda, bukankah tadi aku lihat periuk? Maknanya periuk ada daging. Lalu dikatakan kepadanya, periuk itu berisi daging yang disedekahkan kepada Barirah, sementara engkau tidak makan sedekah. Ini kita maklum, Nabi SAW dan Ahlul Bait tidak makan sedekah dan tidak makan zakat. Haram ke atas Nabi SAW untuk makan zakat dan sedekah, kerana itulah tanda kenabian akhir zaman seperti mana yang disebut dalam kitab-kitab terdahulu. Maknanya kitab-kitab samawi, Injil ataupun Taurat. Kita boleh baca dalam kisah Islamnya Salman Al-Farisi. Bila dia dengar Rasulullah sampai di kota Madinah, dia datang bawa kurma, semangkuk kurma. Dia ngabarkan oleh Rasulullah, apa ni? Jawab Salman Al-Farisi, ni sedekah. Lepas tu Nabi pun ambil, Nabi suruh para sahabat dimakan. Nabi tak makan langsung. Kata Salman Al-Farisi apa? Ini tanda yang pertama. Kali berikutnya dia datang, Nabi SAW tanya, ini apa? Ini adalah hadiah. Nabi ambil, baru Nabi makan. Ini tanda yang kedua. Tanda yang ketiga apa pula? Tanda khatam nubuah yang ada di belakang Nabi kita SAW. Salman bangun, dia pusing-pusing, dia nak tinjau belakang. Dan Nabi faham isyarat daripada Salman tersebut. Dilabuhkanlah selendang Nabi SAW. Nampaklah tanda khatamun nubuwah yang berada di antara dua belikan Nabi kita SAW. Kemudian tutuplah alam tuan-tuan. Banyak warna bagi kita wazan. Sini azan, kita wazan apa semua. Baginda bersabda, baginya sedekah, namun bagi kita adalah hadiah. Maknanya hukum sedekah itu adalah hanya pada Barirah, bukan pada kita. Sebab yang membebaskan Barirah ini adalah Nabi SAW. Itu Nabi nak mengajarkan sunnah kepada umatnya. Bagi hamba, bekas hamba itu tadi adalah sedekah, tapi bagi kita selaku yang memerdekakan dia adalah hadiah. Nabi pun ambil dan makan. Faham makna kan? Sedekah itu hanya kepada Barirah hukum, bukan kepada Nabi SAW. Dalam hadis yang sahih, baginda SAW bersabda, adapun aku, maka aku tidak makan sambil bersandar.
Cuba cek kita makan menyandar dan tu masing-masing pilih lah. Duduk bersandar di sini adalah duduk menetap untuk makan seperti bersila atau seumpamanya dengan keselesaan. Bersandar pada bawah, mana duduk bersila. Kalau mengikut yang disebut lima qadiyat, biasanya kita bersandar maknanya belakang kita. Belakang kita bersandar pada kursi contoh, bersandar pada dinding contoh. Maka tabiat makan sebegitu adalah makruh. Sebab apa? Bila makan dalam keadaan selesa, maka kita akan jadi malas lah, dan kita akan berhajat kepada lebih lagi. Nak makan lagi, nak makan lagi, nak makan lagi. Tengok orang Arab makan macam mana kan? Duk makan bersilo, dia pun ngap. Pasal badan dia besar-besar orang Arab ni. Tapi kalau contoh Nabi SAW makan, contoh Imam Qadiyah sebut itu, mereka yang duduk seperti ini makna dalam keadaan bersandar, tak kira lah duduk bersilo ke ataupun dalam keadaan yang selesa, maka mereka akan berhajat kepada makanan dan menambahnya. Maknanya syahwat dia untuk makan tu bergelojak. Apabila makan baginda SAW duduk bertinggung seperti orang yang hendak bangun. Tahu duduk bertinggung macam mana dah? Nak tengok orang tabligh makan macam mana? Nak kena model lah kalau tambah lebih sikit lah. Ni duduk bertinggung. Ni cara duduk bertinggung. Bila datang alam kau besok makan dalam lah kan. Kalau orang takut ataupun tabligh dia bawa alam dan dia akan duduk je. Dan dia bila makan dia terpaksa menunduk. Dia akan menimbulkan ketidakselesaan. Bila dia duduk, dia makan, dia akan copek banyak. Satu lagi sebab apa? Pohon ni menekan perut. Bila menekan perut, dia akan copek rasa banyak. Faham ni ibaratnya? Jadi kelas sains dari orangnya. Jadi ini cara duduk bertinggung. Seperti mana diamalkan oleh Nabi kita SAW. Sikit je. Saya tak nak banyak mana dah. Beliau berkata, Nabi SAW, sesungguhnya aku hanyalah hamba. Aku makan seperti seorang hamba dan aku duduk seperti duduk seorang hamba. Maknanya menzahirkan tawaduk. Kalau kita nak ambil daripada sudut tasawuf pula, setinggi mana nikmat yang datang kepada kita, maka kita mesti syukur kepada Allah Ta'ala atas jalan tawaduk. Faham makna kan? Sebab tu Nabi SAW ni seakan-akan nak mengajar kita apa dia? Bahasa macam mana nikmat Allah Ta'ala bagi, senantiasa menzahirkan kesyukuran dan rendah diri. Contoh pembukaan kota Makkah, Nabi SAW naik unta dengan pelana yang dibalut dengan kain balu yang tidak sampai ompek dirham. Dan Nabi tunduk daripada mula masuk Makkah sampailah ke dataran Kaabah tu, Nabi tunduk. Tahu apa? Berbeza dengan orang Bani Israel. Orang Bani Israel bila Allah Ta'ala khabar bila masuk ke Baitul Maqdis tu, jalan jangan membangkul di langgar. Itu dalam Quran surah Al-Baqarah tu ada. Itu beza dengan Nabi SAW. Nabi tunduk, Nabi tawaduk. Maka makna bersandar dalam hadis bukanlah bersandar kepada sesuatu seperti yang dikatakan oleh para muhaqqiqin. Maknanya Imam Qadiyah tidak berapa setuju makna bersandar tu seperti mana yang kita biasa faham. Bersandar pada kursi, bersandar pada dinding dan sebagainya. Bersandar pada maksud Imam Qadiyah adalah duduk bersila ataupun duduk berselo. Sebab apa? Itu menimbulkan keselesaan dan menambahkan syahwat kita untuk makan. Sikit lagi sebelum kita masuk bahagian kedua. Demikian pada tidurnya sallallahu alaihi wasallam yang sedikit dan dibuktikan dengan khabar-khabar yang sahih. Bahkan baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, memang kedua mataku tidur namun hatiku tidak tidur. Ini kita akan bahaskan kelak.
Baginda biasa berbaring pada lambung kanannya yang menunjukkan sedikit tidurnya. Maknanya tidur mengiring belah kanan. Kalau dapat menghadap kiblat lagi bagus. Maknanya mengiring kanan menghadap kiblat. Macam orang mati ya. Tapi orang mati dia cenia. Tak ada cenia dah. Macam patung Buddha lah cenia kan baginya. Kerana tidur pada lambung kiri maknanya mengiring belah kiri, memudahkan keselesaan jantung dan organ dalaman disebabkan kedudukan mereka pada bahagian kiri. Maknanya seakan-akan kita meletakkan jantung kita pada tempat yang selesa, yang dengannya itulah menyebabkan seseorang tidur nyenyak dan panjang, sebab dia beradu dalam keselesaan yang optimum. Apabila tidur pada lambung kanan, jantung seseorang berada dalam keadaan gelisah dan menjadikan seseorang mudah terjaga dan tidak dikuasai tidur yang lena. Seakan-akan bila kita tidur mengiring, jantung tu dia macam tergantung. Makna tu? Dia seakan-akan jantung tu tergantung dan kita mudah terjaga. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Soalan. Ni balik rumah bolehlah try tuan. Makan dengan rumah kita dengan lelaki kita duduk bertinggung, makan dalam-dalam. Makan nasi putih dengan ikan goreng pun dalam-dalam. Okey apa? More romantik. Nampak kebersamaan tu. Ni makan tu bercorai-corai pinggan, lepas tu berungut banyak basuh pinggan lah, banyak itu macamnya. Kan? Padahal kalau dalam satu talam tu letak lauk sini kan gimana? Ada soalan? Tak ada. Kalau tak ada sebarang soalan, kita tangguh majlis kita insya-Allah taala. Saya mohon ampun maaf jika ada keterlanjuran kata tergurus hati atau kasabah. So, panjang umur murah rezeki kita jumpa Isnin depan insya-Allah. Dan selamat mengundi, buat pilihan yang tepat, buat sembahyang istikharah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa min dhalika nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna. Antal muqaddim wa antal mu'akhir.